Hai. Kita orang nak unboxing from Watson. Okay, so tadi kita pergi Watson beli barang. So inilah hasil tangkapan kita. Total damage berapa? Yalah Yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu. Tapi tak banyak pun kan barang kan. Okay, first kita ada. First, Kau cakap. kau Aku cakap. tunjuk. Kau cakap. Okay, aku cakap. First kita ada Kantung pad. cotton pad. Ni ada 3 dalam dia. Yes. Satu, dua, tiga. Lepas tu, okay, ni satu. Bila ada cotton pad, kita mesti ada Micellar water daripada Skintific. Tapi yang ni sumpah best kan? yang ni aku pakai Rhoda punya. Aku try sekali. Kulit aku macam tak kering. Lepas tu bau dia bau rose. Yes. So wangi. Skintific, please bagi Sponsor us. Okay. Kalau dah ada remover makeup semua, kita mestilah ada Apa dia? makeup. Yes. So, kau punya dulu. Aku punya dulu. Kau cakap. Okay. Tada. Ini powder foundation from Glade to Glow. Kau cakap. Thanks to Kak Kila sebab belanja saya. First time nak try powder foundation. Sebelum ni selalu pakai Powder foundation. Ah. Oh, dia ada blurry eh? So sebab sebelum ni selalu pakai cushion foundation. So nak try powder foundation pula. Kau pakai kod apa? 02 02 kan? 01. 01. Buttercream. Sebelum ni pakai 02 praline, tapi nak ambil satu Cerah, tone warna cerah. cerah. So ambil yang tu. Then, Okay, next. aku banyak. Ya, Skintific lagi. First time nak try. Ini apa? Skin Skin Tint. Dia foundation tapi yang light punya. Like ni. Tak, aku sebenarnya tak tahu. Tapi try je. Dia macam foundation. Okay. Dia foundation juga tapi dia lagi senang lah macam tu. dia lagi senang nak blend. Okay. Lepas tu, of course kita ada Cadang concealer. Concealer ni shade porcelain yang paling cerah. Kosong-kosong kan? Kau punya kan? Yes, Sebab- this is mine. Sebab Tak sabarnya nak try. Lepas tu Kita dah banyak beli Skintific ni. Skintific kena sponsor kita. sebab semua best. Tapi harganya harga dia pun mahal jugalah. Tapi macam worth it lah dengan dia punya Dia punya apa? harga dia macam relate Dan dengan dia punya coverage. Coverage dia. Lepas tu tada! Gitu je yang ni. Yang ni aku beli sebab dah try. this one. Dah habis. Ya, ini dah barai dah. Weh. Ini dah barai. So dia beli yang baru. Dah terkeluar weh. Ya, rasanya kita dia boleh pakai bocor. lagi kan? Boleh. Ni kita beli baru. Yes. Ni sama dia punya Kod. kod dia sama. Lepas tu ni yang the last one lah. Ini Tak adalah apa? makeup sangat pun. Eyeliner. Eyeliner. Ni Siki Girl. Kalau eyeliner mesti yang beli yang Siki Girl. Sebab Siki ke bagus tau kalau eyeliner dia. Dengan mascara. Yes, mascara. Ni nak try. Lepas ni untuk kita makeup tu buat je. Lepas ni kita buat ni pula, cucur makeup. Cik. Wah, boleh. Lepas tu ini semua adalah skincare. So aku beli ni 2. Ni face Rina. Ni baru nak try. Sebab sebelum ni pakai apa tu? Hada Labo. Tapi macam biasa je kan. So kita try yang semua Face Rina. yang Sekarang kan Viral. tengah viral kan Face Rina ni. Nyala. Nyala.
Yang ni satu untuk brightening, satu untuk hydration. So mesti kena pakai pagi malam kan? Oh, aku nak try dulu. Boleh ke pakai sekali? Boleh. Pagi malam macam tu. Lepas tu kita ada ni untuk apa? Peeling. Solution. Retinol kan? Dia dia tak retinol ni peeling serum. Ni untuk apa tu? Exfoliate. Ini pakai dia Malam je pakai lepas tu cuci kan? Ke tak? Cuci lah. Cuci kan? Aku tahu sumpah. Baru first time nak try. How to use? Clean face at night. Apply thickly on area. Wash with water after Wash 5 minutes. Use once every 1 week. 2 days. 1 week 2 days. 1 minggu 2 hari. Betul. So dia exfoliate kan macam tu kan. Tada, next. Ni sudah flow. Ni bagus. Ni bagus. Itu untuk apa? Aku pakai Fatihah punya kan. Dia macam lembut kan. Tangan boleh ke macam ni? Boleh try lah. Sebab dia macam nappy cream. Dia macam protect, sweeten, moisturize. Kau beli untuk apa? Muka boleh Muka ke? boleh. Ni macam kau tidur malam. Lepas tu besok pagi baru basuh lah. Bagi dia Alung macam- Alung okey. Sebab Kenapa? Alung kan muka dia rom-rom ke tak? Okey kot. Boleh juga. Kan? Ini macam untuk soothing. Orang Korea pakai, orang Jepun kot. Ke tak tahu lah. Tapi ada orang pakai ni. Okey. Baru tahu kan untuk baby je. Cleanser. Yang ni ada cerita kelakar dia. Aku mula cari yang lagi murah daripada yang Hada Labu sebelum ni warna biru kan. Lepas tu aku dapat lah yang ni. Sekali harga ni lagi mahal. Lepas tu dia boleh ambil je yang ni. Aduh, Dia nak padahal try lah nak cari katanya. yang murah. Tapi tak apalah. Lepas tu sunscreen, Ada Ni pun Faslina. main sponsor kot. Aku dah beli 3 barang dia. Rasanya get to go pun sama kot. Get to go. Satu je. Dua. Dua. Semua ni boleh sponsor kita orang. Boleh dapat makeup free. Biasanya. Rasa ni dapat free. Wah, Skintific lagi. Skintific lagi. Tapi yang ni Ni kan bagus. sumpah. Sebab kita dia orang tak glyco- expect dapat ni free. Sebab benda ni mahal kot. Tadi pun aku tengok dia bagi macam apa benda ni. Macam Dia warna kelabu. Dia macam skin tak gitu. tahu kan. Sekali dapat Skintific. Lipolic acid. Kita orang collagen. Collagen bagus. Saya ada yang ni brightening. Ini mahal weh. Ini beli dekat event Skintific 30 lebih ke 40 lebih macam tu. Mana habis dah. Banyak lagi lah. Please sponsor. yang hijau tu dah habis kan? Yang hijau dah habis. Warna pink. This Oh, one dia untuk dekat brightening. event tu? Event yang dekat dalam mall. Lepas tu kan dia ada event yang buka booth. Siap dapat paper bag dia lagi. Tak percaya ke? Tak payahlah weh. Kau nak bongkar benda tu. Okay. Last. Lepas tu yang ni barang biasa je. Akhirnya beli juga. Setelah berbulan-bulan tak ada perfume, Wangi. kita beli juga. Diorang tak boleh mahu. Tapi ni wangi. Lovelia. Kalau pakai masuk kitchen masa intern kan, Ini hidup parfum. 1 hari tahan. Hidup parfum. Ni dekat kedai Runcit. Kedai runcit pun ada. Tapi jangan viralkan nanti kan habis. Gatekeep. Mana ada gatekeep? Sekarang okay, tu je. Itu je kita punya haul. Cuba Yeah. tunjuk sikit. So ini semua barang-barang kita. Klik kamera. Okay, inilah kita punya hasil tangkapan hari ni. Okay, next time kita buat lagi. Tapi tak banyak sangat. Tapi okey lah. Okay, cuba korang teka berapa total damage dia. Komen dah. Terus macam mana? Tak ada macam mana pun cakap je. Okay. Saya. Itu je kita orang punya haul untuk hari ni. Jumpa okay next video. Kekalkan istiqamah. Akan terlekuk. Bye.